Jom kita buat kira-kira perbezaan simpan duit dalam bank dan juga simpan duit dengan emas. Pertama sekali, katakanlah pada tahun 2020, anda ada RM10,000 yang mana anda simpan dalam bank yang mana memberikan kenaikan purata sebanyak 4% setahun. RM10,000 tersebut setelah 5 tahun akan beranak menjadi lebih kurang RM12,100 dengan kenaikan secara purata sebanyak 4% setahun. Okey, katakanlah situasi yang kedua, RM10,000 tersebut anda tak simpan dalam bank, anda tukarkan menjadi emas. Harga emas pada tahun 2020 ialah RM270 untuk 1 gram macam ni. Kemudian dengan RM10,000 anda akan dapat tukar menjadi lebih kurang 37 gram. 37 gram disimpan selama 5 tahun. Pada tahun ini emas telah pun naik menjadi RM560 untuk 1 gram yang sama. 37 gram tadi yang berharga RM10,000 telah pun meningkat harganya menjadi lebih kurang RM20,000. Double dalam masa 5 tahun sahaja. Kalau kita jual, kita akan dapat lebih kurang RM18,000. Still, masih lagi kita untung berbanding dengan simpan duit di dalam bank. Simpan duit dalam bank ni tuan-puan, walaupun nombor dan angkanya masih sama, tetapi nilainya telah pun berbeza. Harga barang akan menjadi semakin mahal dan kita hanya boleh membeli sedikit sahaja barang walaupun nombor dan angkanya yang sama kerana pertama, kenaikan harga barang dan yang kedua kerana inflasi. Jadi, untuk simpanan dalam jangka masa panjang iaitu 2 tahun dan ke atas, saya sangat suggest anda tukarkan menjadi emas pelaburan dan juga simpanan emas 999, gold bar ataupun dinar seperti dalam tangan saya ini. Macam mana cara nak bermula? Anda tengok sahaja, sign up di profil saya, kemudian saya akan bantu anda untuk langkah yang seterusnya sehinggalah anda dapat emas ke tangan.